Assalamualaikum dan salam sejahtera, berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya Nur Zawani Miskon. Amanah Perak memandang serius isu berkenaan ladang babi di air kuning yang dibangkitkan oleh Muhammad Hafiz Sabri, Adun Manjoy yang juga timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS dalam sidang DUN semalam. Wakil rakyat PAS itu berkata penduduk di Kampung Tanjung Keramat di air kuning tidak berpuas hati dengan peternakan babi di penempatan mereka. Susulan itu, Ketua Pemuda Amanah Perak, Khairul Najib Hashim berkata, tindakan menjadikan isu ladang babi sebagai isu perkauman bukan sahaja tidak bertanggungjawab, malah ia cubaan mengaburi mata rakyat daripada kegagalan mereka sendiri semasa memegang tampuk kuasa. Katanya semasa PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan pada tahun 2020 hingga 2022, Adun Gunung Semanggul Razman Zakaria memegang portfolio sebagai Exco Pertanian dan Perdagangan. Portfolio ini secara langsung berkaitan dengan isu peternakan termasuklah ladang babi. Namun sepanjang tempoh tersebut, tiada pelan konkret atau pelan penyelesaian yang dikemukakan Razman Zakaria dan PAS untuk menangani isu ladang babi di air kuning. Beliau menyifatkan naratif PAS menjelang berlangsungnya PRK DUN air kuning adalah satu tindakan hipokrit dan tidak bertanggungjawab. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kononnya ramai takut dengan kerajaan Madani. Tetapi netizen menempelak bekas Perdana Menteri itu dengan mengingatkan tentang penggunaan Akta ISA. Mahathir berkata pada masa ini tidak boleh silap sedikit pasti akan disoal oleh polis dan tidak boleh bercakap mengenai isu 3R. Rata-rata mengecam dakwaan Mahathir itu memandangkan penindasan hak politik dan pencabulan hak asasi manusia serta memperalat ISA telah terbukti berlaku di bawah pentadbirannya. Pentadbiran Mahathir terkenal dengan penggunaan Akta ISA yang digunakan secara meluas untuk menundukkan lawan politik, membungkam suara kritikal dan mengawal naratif politik negara. Paling ketara ketika operasi lalang pada 1987 apabila seramai 106 individu ditahan di bawah ISA melibatkan ahli politik pembangkang iaitu DAP dan PAS, aktivis, NGO, pensyarah universiti, wartawan, ahli agama dan pendidik. Baiklah perkembangan yang terakhir. Sinciu Deli akan mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang bertanggungjawab atas kesilapan membabitkan paparan gambar jalur gemilang tanpa bulan sabit di muka hadapan akhbar itu semalam. Menerusi kenyataan akhbar, pihak itu memaklumkan mereka sudah menjalankan siasatan dalaman secara terperinci berkaitan insiden itu. Dalam masa sama, pengurusan Sinciu Deli dengan sepenuh hati menerima titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan kesilapan jalur gemilang yang dipaparkan di muka hadapan akhbar itu. Titah Sultan Ibrahim, kesilapan memaparkan gambar jalur gemilang tanpa bulan sabit boleh mencetuskan sensitiviti rakyat dan tidak boleh diterima. Baiklah, sekian berita hari ini. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.